Sementara tunggu dua parok season 3. Kita layan dulu anak bapak. Anak bapak. Okay, Assalamualaikum dan hai semua warga Lepak. Kita kembali lagi ke podcast terbaru. Itu podcast Anak Bapak season pertama, episod yang pertama, di mana kita berborak macam-macam hal, daripada kelakar ke serius. Jadi inilah satu konten terbaru lah, yang di mana konten yang menggantikan konten sebelum ni. Konsep dia sama, ada dua panelis dan kita akan berborak, bersembang dua hala lah. So kita ada satu host yang kata baru juga. Tak adalah baru, sebelum ni pernah lah muncul dalam konten-konten kita sebelum ni, iaitu kita bersama dengan Bapak ataupun Cik Nizam kita. Apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum. Terima kasih lah sudi orang kata jadi one of the panelist lah. Cuba lah. Kan? So perasaan lah apabila jadi one of the panelist tetap. Sebelum ni datang kata apa, macam datang sekejap-sekejap kan, masuk jadi guest. Pengalaman tu tak ada kan, cuba-cuba je lah. Adalah sikit-sikit sebelum ni kan, tahulah sikit corak-corak dia macam mana. Pok Lepak ni akan Pok Lepak pula, Anak Bapak podcast season pertama akan berterusan lah selepas ni. So ni adalah episod pertama. Sebenarnya lah, kalau nak cerita fun fact dia, sebelum ni kita dah record satu episod. So itu ada pilot episod. Dan bila kita record tu macam tak ngam lah kan, macam mungkin hari tu pun tak apa nak kena. Dan akhirnya kita shoot balik episod yang pertama dengan tajuk kita hari ni apa Pak? Kita nak sembang tentang apa tu? Hobi. Jadi setiap manusia akan ada hobi lah, kan? Sama ada hobi yang ada yang hobi yang macam ni lah, ganas lah cakap apa lah. Hardcore ada kan, hobi daripada hardcore sampailah yang ke biasa-biasa, tak kata biasa apa lah. Kiranya macam hardcore tu katakan macam hobi kau terjun, orang panggil apa tu? Ganas je. Terjun daripada helikopter tu apa nama lah? Paragliding lah? Bukan lah? Bukan. Apa contohnya itu, sampailah sekecil-kecil hobi membaca buku. Itu pun tetap kita panggil hobi. So jadi kita nak cerita tentang hobi Bapak. Hobi yang di mana mungkin dengar macam common lah, tapi tak semua orang lah mampu untuk buat hobi macam tu kan. Ya ke? So hobi Bapak tu, kita ceritakan apa hobi Bapak tu. Hobi, kalau dulu asalnya hobi saya ni mendengar muzik. Mendengar muzik. Mendengar muzik asalnya. Tapi bila dah lama tu, tiba-tiba datang hobi baru. Iaitu memancing. Memancing. Dan sebenarnya guys, ada, tak tahulah Bapak pernah kongsikan dekat aku sebelum ni, yang di mana hobi tu sendiri pernah lah di satu masa dipertikaikan apabila orang melakukan aktiviti sebegitu. Terangkan sikit lah kan, macam mana daripada dulu cakap, apa benda orang mancing kan, duduk termenung je. Yalah. So cerita sikit macam mana tu, apa bukan lah maksudnya, cerita sikit lah apa yang Bapak komen lah dekat memang mancing. Bapak rasa masa tu tak ada apa lah yang dia buat lah masa tu kan, duduk termenung. Baling joran tu, tunggu duduk termenung kat situ. Jadi memang Bapak tak berminat lah sebenarnya asalnya memancing ni. Sampailah pada waktu satu ketika abang Bapak lah, dia ajak Bapak mancing. Dia cakap semua instrumen dia ada. Dia cakap ikut je, saja cuba-cubalah masa tu. So maksudnya yang orang boleh dikatakan orang yang bertanggungjawab bawa ataupun menarik Bapak ke dalam video macam ni adalah Abang Bapak sendiri lah, Pak Long lah. Dia bagi Bapak joran semua tau. So ikutlah. Jadi ingat lagi tak
perasaan first time mancing First time. guna sebab Alu ingat rasanya tak tahulah tu first time masa kita pergi dekat mana Itu kemudian. kemudian lah. Itu kemudian. Maksudnya ni di awal lagi yang berlaku. Tu. Bukan yang dekat Pagar Lalang tu. Yang kita pakai tali tangsi je. Rasa tu first lah. Yes. Sebelum tu first kan kita pakai tali tangsi je. Saja try je tu. Kita letak, kita ikatkan dekat balcony tu, kita campak dapat ikan. Jadi itu pakai tali tangsi je kan. Pakai tali tangsi je. So ni apa bapak punya first perasaan bila mancing guna joran? So kita cuba untuk merasa apa yang diorang rasa lah. Baling. Lepas baling, tunggu termenung, memikir. Kepala tu pun kita mikir macam-macam lah kan. Sampailah apabila pancing kita tu ditarik ikan. Jadi kita pun excited untuk tarik ikan tu lah. Okey, tu sebenarnya dah masuk dalam persoalan Along lah. Maksudnya apa seronoknya mancing ni sebenarnya? Yang perasaan mungkin orang yang tak memancing tak tahu kan. Sebab mungkin ada yang macam curious nak tahu apa benda Nombor yang satu seronok dia bila dapat ikan. Bila dapat ikan tu kita excited untuk tarik joran kita tu. Kita nak tahu ikan apa yang kita dapat. Okey. So itu macam mana ada excited macam mana cakap? Excited nak tahu ikan apa kan. Ikan tu besar ke kecil kita tahulah daripada segi kita tarik tu kita tahu ikan tu besar ke kecil kan. Okey, jadi kita pergi pula terus pada pengalaman lah. Dalam banyak-banyak pengalaman bapak memancing lah. Tapi boleh kira lah berapa tahun daripada starting tu sampai sekarang lah? 2018 rasanya. 2018 ataupun 2017 lah. Sebelum bapak ke Australia. So pengalaman paling best lah dalam sepanjang career memancing. Paling best mancing ni bila dapat ikan besar. Bila kita dapat ikan besar ni itulah yang paling bestnya memancing ni kan. Tapi kalau dapat ikan kecil pun kita nak kata apa, itu semua dah rezeki. Betul. So ikan yang paling besar, pernah ingat dapat besar asal tahu lah. Ni kalau dari segi Along punya ingat lah. Yang rasa yang besar pun masa kita kat Penang lah, naik bot tu. Ikan apa? Kerapu ke siakap lah? Siakap putih ke kerapu putih? Along Siakap putih biasa tu. Tapi besar lah, besar peha lah kan. Besar guys. Kita masak apa tu lah kat rumah Pak Long? Buat 3 rasa. 3 rasa. Memang sedap lah. Dia tak sama macam ikan sangkar. Dia bukan datang dari sangkar ke ikan tu? Dia luar. Oh dia luar. Dia mungkin dia asal sangkar tapi dia terlepas keluar. Lepas tu dia menumpang makan kat situ. Okey. Kalau kita cerita pasal Penang tu, sebenarnya mungkin bagi bapak satu kenangan yang best lah. Tapi untuk Along dia satu kenangan yang pahit. Dia macam mana lah guys dia korang duduk kan dalam situasi di bukan dekat tengah-tengah laut ke? Tak tengah laut lah kan, tapi kiranya jauh lah daripada darat tu juga. Dan tapi kedalaman air tu tak adalah macam sama dalam dekat tengah laut lah. Tapi lebih kurang dalam 20 kaki. So mula-mula tu daripada kita starting pagi bawa ke tengah hari tu mungkin okey. Itu pun dah rasa sikit-sikit lah, dah rasa mual-mual, tak sedap badan kan. Sebab kita duduk dalam bot tu bukan macam kita berdiri ataupun duduk dekat darat ni, statik. Laut ni dia bergoyang, bergeloda. Kita bermain dengan air kan, ombak air, angin. Dia jadikan cerita sampai waktu petang tu lah guys. Petang tu yang buat rasa menyampah lah. Sebab masa tu macam nak ribut lah. Bukan ribut lah, dia nak ribut lah. Angin kuat. So bayangkan, korang bayangkan, memang air bergelora lah masa tu. Bayangkan aku pada duduk dekat kursi atas bot tu sampai terbaring. Sampai pakcik ke, pakcik aku ke apa, Pak Long aku ke apa panggil paus ternampau. Memang betul basah baju aku habis. Sebab memang dah tak mampu nak rasa macam nak pengsan lah. Tak muntah.
sebenarnya Along ni jenis yang tak suka muntah. Bila tahan. muntah ni kita rasa tak sedap kat hidung bla bla kan. Sebenarnya lah. bila kita muntah tu okey sikit. Tapi tu mungkin first time naik boat. Ada petua sebenarnya bila kita mabuk ni. Diorang cakap lah tapi bapak tak pernah try lah benda tu. Tapi abang tahu tak betul dia apa? Petua dia ada yang cakap minum air laut tu. Dan nak bagus lagi sebelum kita turun naik boat tu kita breakfast lah dulu. Okey. Kan sarapan. Dan bapak biasanya makan ubat. Masa tu pun lu makan ubat juga. Ya, Cuma tak ubat sama tu lah. tak load lah. Antibody masing-masing lain lah, kan? Ya. Mungkin nak kena makan satu papan agak. Okey, jadi bila cerita pasal mancing ni lagi kan. Kita kan mancing ni banyak tempat. Tak adalah banyak. Maksudnya yang standard orang cakap laut, sungai, kolam kan. So dan tiga tempat-tempat ni ada dia punya favorite dia masing-masing. So macam bapak sendirilah. Alun tak rasa bapak pernah mancing kat kolam? Pernah sekali. Oh pernah juga? Pernah sekali. Itu pun orang sponsor lah. Sungai? Sungai ada lah. Okey, jadi bapak dah pernah rasa macam dekat laut, sungai, kolam. Mana yang bagi bapak pilihan lah yang rasa ini memang aku punya core lah tempat ni? Laut lah. Laut Menebing pun tak apa lah kan. Dia kenapa laut? Ataupun bapak boleh cerita tak beza-beza, tak banyak pun satu beza di setiap laut ke sungai ni, apa beza? Lagi beza dia, yang besar bezanya kita mancing laut ni free. Free lah. Ya bayar kan. Dapat tak dapat tu, kita mancing kolam pun belum tentu kita dapat. Dan kita telah bayar. Jadi kat laut ni, semua rezeki ni sebenarnya laut ke kolam ke semua gantung pada rezeki Allah lah. Betul. Cerita pasal lu selit sikit lah sebelum bapak pergi. Bapak pergi dulu lah. Apa kat sungai pula? Kalau kat sungai ni biasanya ikan-ikan kecil kan? Ikan puyuh, ikan darat, ikan sungai. Yang lawan arus tu ikan apa? Kelah. Itu sebarau. Oh sebarau. Dan kelah ikan apa? Kelah sama juga. Sungai yang lawan arus tu kan. Itu jenis sungai yang sungai bersih. Bukan jenis macam yang ikan puyuh ni. Orang cakap sungai yang parit kan. Parit lah. So macam tadi macam kisah kolam lah. Ni ada kawan share. Nak cerita sikit lah. Masa pergi kolam tu, boleh. yang member sponsor tu, sebab dia sponsor je bapak pergi. Kalau bapak bayar, bapak tak pergi meh. So dia beria-ia ngajak pergilah. Baling, tunggu, tiba-tiba bapak punya pancing hilang. Dahsyat juga tu. Hilang Hilang. Ui. Kan, lepas tu ada kawan seorang ni, dia cuba pancing balik pancing bapak tu. Dapat. Maksudnya hilang ikan buat tarik. Okey. Lepas tu pancingkan balik, dapat pancing bapak tu. Tapi ikan memang tak ada dah. Saya bapak rasa ikan besar tu. Kolam biasanya ikan dia orang letak ikan besar-besar kan. Jadi orang bayar pun puas hati dapat. Tapi macam kolam ni setahu Along lah, mungkin sebelum dia buka tu dia bagi makan dulu agak Betul tak gambarnya lah kan. Biasa kot macam tu. Tak tahulah politik kolam ni macam mana kan. Tapi kembali pada topik topik cerita ada member share. Cerita pasal ikan ni. Saya nak cerita. Dia galak makan masa bila? Waktu pagi. Tak, ni spesifik untuk laut. Bapak rasa sama memang ikan kot, okay. Kan. Ikan punya style lah kan. Dia makan pagi, awal pagi tu, petang bawa ke malam. Maksudnya tengah hari dia tak makan lah. Panas juga kalau laut ni kan. Dia duduk kat bawah lah biasanya. Okay, saya dah boleh cerita. So tak cerita pasal kolam lah tadi. Ada member pernah share kan. Dia contohnya kolam dia dekat sini, member dia dekat sebelah. So tak adalah jauh sangat. Tapi kumpau tau. Kumpau. Lepas tu ada seorang pakcik ni datang. Memang nampak pun macam legend dia cakap. Dia datang, dia bukan duduk tepi sini. Dia duduk tengah-tengah tu. Di antara dia orang dua tu. Dia sap. Tak sampai 3 minit dapat. So member tu cakap mungkin pakcik tu boleh je duduk sini kan.
Lepas tu mungkin dia cakap pakcik tu nak tunjuk kan, korang ni bodoh lagi ni mancing kolam ni. Bukanlah pada bapak bukan dia nak tunjuk dia pandai ke bodoh ke kan. Tapi tak tahu, mungkin ada orang yang jenis berilmu. Mesti Kan. Okay, itu kita tak nafikan lah. Tapi pada bapak yang 99% daripada Tuhan. Yalah kan. Soal memancing ni dia macam Kita mana santai jugalah mancing ni kan. Relax, chill, tenangkan fikiran. perumpamaan kalau nak bagi sama dengan keadaan sekarang ni, kalau mancing tu mungkin dengan macam macam siapa-siapa bawa Grab lah. Ya, Ataupun bukan Grab lah, maksudnya perkhidmatan yang seakan Grab tu lah. Dan korang macam mana, ada hari korang hasilnya macam gini, ada dia hari tak sama. ada hari korang tak ada hasil langsung. Jadi tak boleh nak buat apa lah kan. Lepas tu pasal umpan pak. Umpan ni pula, bukan main banyak jenis, Macam-macam. bukan main banyak jenis bau pun ada. So macam kita cerita basic bapak lah, maksudnya bapak main laut kan. Kalau main laut ni kita biasa main pakai umpun-umpun, udang hidup, udang mati. Itu je lah. Kalau di parit, di sungai ni kita pakai cengkerik, cacing kan. Kalau di kolam tu kita pakai ada, bergantung jugalah. Ada yang main pakai casting, umpan palsu pun ada. Laut Mancing. kan? Itu laut, untuk apa? kolam pun ada. Kata macam laut tu pakai casting untuk kerapu lah. Macam-macam sebenarnya. Ikan ni umpan lain, ikan ni umpan lain. Dia tak sama. Kita katakan mancing ni pun ada modal jugalah. Betul. Kan? So macam mungkin ada orang macam tanya juga kan, macam dia ada dua makhluk ni sama seakan tapi mungkin berbeza. Antara cacing dengan umbun-umbun. Apa beza tu pak, kalau pak boleh cerita sikit? Cacing ni memang duduk kat tanah je lah kan. Dia bentuk seakan-akan. Tapi umbun-umbun pun dia tanah juga kan? Kan dia di lumut. Lumut pula. Di pasir kan. Ada juga orang panggil dia cacing laut pun ada. Panggilan ni bergantung pada tempat lah. Tak sama. Macam Halu sendiri, Halu rasa kalau tu tak tahu lah, sampai sekarang pun sebenarnya geli lah juga nak pegang pun kan. Tapi kalau antara cacing dengan umpun tu, rasa better umpun lagi kot. Tapi cacing sama lah, umpun macam tu juga. Cuma tapi dia gemuk kan. Dia gemuk. Cuma so, dia lembab cacing sikit. Dia tak menggigit. Rasa dia gigit bukan. No. Yang menggigit tu umpun. Oh ya ke? Dia ada gigi tu. Kalau kita tak pernah kena, kita first time kena, kita pun macam tu. So selain daripada tu macam benda yang paling malas lah, kalau nak pegang apa malas? Umpan ni kena busuk tau. Udang. Dia kena busuk. Memang tu syarat dia. Dia kena busuk. Supaya ikan ni mungkin dia ada deria, bau ke apa ke, kita pun tak tahulah kan. Tapi dia nak yang busuk. Tapi benda tu boleh dipatahkan dengan macam mana orang main casting. Ya. Casting tidak berbau. Tak bau. Casting tak bau. Tapi ada setengah orang letak satu jenis lagi umpan. Orang panggil gubur gumpal apa? Dedak. Dedak. Dedak kan. Itu macam lombong. Lombong Lombong sungai pun boleh. Sungai. Baru ni lu tengok sungai. Dia mancing di sungai pakai dedak tu. Dapatlah, tapi tak besar-besar lah ikan sungai tu. Besar-besar 2-3 jari macam gini lah. Ikan apa tak pasti. Sungai apa? Sungai yang bersih ke sungai yang bersih dekat Negeri Sembilan? Sungai yang bersih lah, yang orang mandi tu kan. Tapi tempat tu tak ada orang mandi. Tapi air dia macam tu lah. Itu ikan sedap tu. Sedap Tengok dia tangkap. Dia lepas tu dia dah siang semua, dia goreng. Dia makan segedebak. Tulang pun rasa tak ada. Kecil Dia ikan sungai yang macam itu sebenarnya sedap. Sedap tapi macam ikan di Sungai Pahang tu pun sedap. Tapi kalau dia parit-parit tu, bapak biasanya tak boleh pergi ya. Parit tak boleh. Macam ikan puyuh, ikan sepat. Kalau kering boleh kan. Kalau masin boleh. Jeruk pun boleh. Tapi kalau yang masak-masak tak boleh ya. Macam puyuh tu ada ke orang masak kuah? Ada. Masak ikan lemak sepat tu buat masak lemak. Macam-macam. Sepat tu mungkin pernah dengar lah, pernah nampak. Macam puyuh tu selalu dengar pakai asam. Ikan puyuh dengan sepat tu kira macam
adik-beradik lain bapak kot. Dia tak besar mana pun, tapi ikan puyuh boleh tak besar, tapi taklah sebesar macam ikan siakap tu. Okey. Alright guys, so sementara tu kita nak bagi iklan sikit pada korang semua yang nak promote korang punya barang ke bisnes ke, bolehlah datang ke Anak Bapa Podcast. Korang boleh DM kami di TikTok. Jangan segan, jangan malu, mari rapat-rapat. Bayaran kita boleh discuss. So DM kami dekat IG pula, dekat TT, sebab IG kita kurang pakai. Okay tak? So kita nak cerita, bila kita cerita pasal mancing, kat Malaysia ni rasa community mancing ni besar kan? Besar. Sangat-sangatlah besar. Ramai. Tapi kepada orang yang tak suka mancing ataupun tak apa ambil tahu pasal mancing, mungkin rasa community pemancing ni kecil. So macam Alun sendiri pun tak adalah tahu sangat community. Alun tak minat mancing. Dia mood lah. Dia mood. Sebenarnya macam ni lah. Sebenarnya kalau pernah dapat 9 kan. Tapi bila contoh korang, mungkin korang akan mengalami macam mana aku mengalami lah. Seorang yang tak suka memancing, bukan tak suka, dia tak apa nak gemar lah, tak favourite sangat. Tapi bila since korang dapat ikan, korang akan jadi terpaling untuk pancing lah. Sebenarnya dapat ikan, bukan kalau dah lah tak apa minat mancing kan. Lepas tu dapat besar pula. Besar, 9. Tu yang terpancing tu. Itu duri dia bisa. Dia lebih bisa daripada ikan duri. Kan. Dia tu lagi bisa. Tapi macam Syarul kena. Ya betul. Dia kena ikan kau tu. Dia kena. Dia kena, tapi dia steady ya. Antibody dia kuat lah kan. Ada orang boleh pergi sampai pergi klinik. Boleh kena cocok. Orang panggil urat dawai tulang besi. So kembali pada community ni pak. Community di Malaysia ni ada apa tahu tak nama-nama ke, sebab Alun tak tahu sangat, ataupun community kat Malaysia ni dia punya kemeriahan tu Bapak ada orang kata ambil tahu sikit ke apa ke. Maksudnya macam mana? Persatuan? Dia tak semestinya persatuan lah. Misal kata macam di YouTube kan. Adalah banyak YouTuber ramai. Itu pun boleh jadi satu community. Ya. Dia orang pun ada community dia orang masing-masing. Tapi pada awak memang ramai lah. Okey. Memang ramai. Dan banyak jenis juga kan, jenis yang mancing community. Mancing laut pun lain. Mancing ke tengah sana lain. Sampai kan? ke mancing parit pun ada community lain. Tu belum cerita pasal menjaring, belum cerita pasal menjala kan. Hari ni kita cerita pasal mancing je. Okey. So macam kita cerita pasal community tadi kan. Bapak kan macam selalu juga lah tengok, lebih katakan setiap hari lah orang kata kan. Tengok konten mancing sebab minat kan. Ada tak rasa macam terniat one day gua mesti collab lah dengan dia? Macam mana tak faham? Satu hari mesti nak kena collab. Collab ni collaboration. Dengan siapa ya? Any YouTubers memancing. Ada, bapak ada collab dengan tu apa, Sungai Udang tu, Penang. Mat E nama dia. Account tu nama dia Mat E. Okay. You all boleh tengok dia punya YouTube. Mat promote untuk dia pula. Mat E. M-A-T Eropah E. Okay, nice. Pernah itu tapi sebelum tu yang masa yang kita balik belakang sikit tadi, masa yang aku mabuk kan. Tu dengan one of the No. Tu orang lain kita naik bukan YouTuber. Tapi memang bapak deal dengan YouTuber. Tapi kita naik bukan dengan YouTuber. Sebab dia dah penuh Yes. Sungai Udang tu sibuk juga, ikan besar-besar. So ada lah niat nak collaboration. Selagi ada tak? Bapak sekarang ni memang satu tempat je lagi bapak nak pergi, iaitu di Kuala Gula. Kuala Gula di dia tak jauh juga dengan Sungai Udang ni. Tapi dia dekat di sempadan. Dia dah di Perak dah. Dia sempadan. Tapi situ naik boatnya di Perak lah. Naik boat dia di Penang. No, tempat lain lah. Okay. Dia jeti banyak. Dia naik ikut jeti. Okay, kita pun dah cerita panjang lebar pasal mancing bla-bla ni. Tapi kita nak tanya yang kata, bila kita cerita pasal mancing, tadi pun bapak dah sebut sikit lah. Kita nak tanya tentang pantang larang ketika memancing. Adakah bapak rasa pantang larang ni logik untuk dia ikut, masuk akal ke? Ataupun memang benda tu mitos, betul-betul ada ataupun mitos, ataupun bila sekadar benda tu dia jadi adat resam,
Sampai dibawa lah sampailah ke sekarang. Tak bagus macam tu kan. Okey lah, Apak bagi Along antara patah larang yang logik, yang Apak rasa okey boleh ikut, dan ada yang bagi Apak tak masuk akal langsung lah. Satu pun cukup lah. Ya, mulut dan hati. Okey. Dia jangan cakap besar, jangan cakap bongkak lah, macam itulah kan. Sebab kita rezeki, kita tahu rezeki Allah yang bagi. Betul. Jadi jangan mulut tu kena jaga sikit lah. Lagi-lagi kalau kita pergi ke tempat yang agak ekstrim sikit, yang agak jauh dengan orang lain kan, agak bahaya lah tempat-tempat macam tu. Dan digalakkan kalau boleh jangan pergi seorang-seorang lah, bahaya. Dia lagi untuk pemula kan. Ramai yang pergi seorang-seorang, minat. So itu yang masuk akal. Yang Apak rasa tak masuk akal langsung lah apa tu ni, yang Apak dengar benda ni pun ada tak ada dengar. Tak ada lagi lah setakat ni. Macam contoh yang jenis merepek. Contoh kau nak mancing, kau kena celuk kaki tu. Tak ada yang mengajar. Tapi ya, Alo rasa, Alo yakin ada lah mungkin lah ada bacaan-bacaan dia ada juga untuk rezeki kan. Ada orang cakap baca ni daripada Nabi ni kan. Ada juga tu. Yalah, dalam Quran ni semua ada. Macam-macam ada kan. Orang kata apa sekecil-kecil doa masuk ke dalam rumah, apatah lagi doa orang lain kan, rezeki kan. So Alun lupa satu. Dalam dunia memancing, peranan kita membaca air itu juga membaca penting. Air itu penting. So Bapak boleh terangkan tak macam mana Bapak sendiri apps. konsep Bapak baca air? Macam saya tengok apps, dia ada apps dia lah kan. Apa nama apps tu saya pun tak ingat. Nah, dekat situ dia ada tunjukkan air naik, pasang, surut kan, angin macam mana, semua dia ada cakap kat situ lah. Kalau kita nak tengok je pun, kita bukan macam orang dulu. Orang dulu nelayan dia tak tengok dalam apps tu. Dia tahu sekarang angin mana. Kalau ada ribut tu dia orang pun tak turun kan. Tapi setakat ni yang apps tu accurate lah, memang ngam lah. Boleh lah. So nanti aku boleh sediakan lah gambaran apps apa nanti boleh. Mungkin sekarang apa tak ingat nama apps dia. So setakat ni mungkin lah kita boleh cakap apps tu dalam apa rasa TIDES Tides. Okay. Tides ke Tides Mungkin lah, Alam pun tak tahu. Mungkin dalam 85% ke 90% lah kot. Nak kata nak accurate, tak adalah boleh accurate sangat kan. Alright. Sebab dia tak tentu kan. Kadang air okey, angin pula yang kacau. Kadang-kadang hujan hari sebelum kita nak mancing tu, mana tahu hujan 2-3 hari dah. Jadi kita ni mancing di tepi-tepi ni, kadang-kadang air sungai tu turun ke laut. Sebab air darat ni dah penuh, hujan 3 hari ke 4 hari kata kan. Jadi ikan agak tak mau duduk tepi tu. Okey. Sebab air tu dah payau dia tak masin lagi. Faham. Lepas tu bila dah mancing kan, ada tak kita nak tahu tak dapat banyak pun sikit lah kenangan ataupun peristiwa yang kelakar yang rasa tak boleh dilupakan selain daripada Alun terjadi paus tu lah. Macam Alun kan, kalau Alun sendiri mancing yang kelakar Alun pun tak boleh nak baca sebab jarang mancing. Tapi rasa yang kelakar tak pernah ingat lah. Kelakar mungkin kita baling-baling joran tu dengan batu-batu tercabut. Batu-batu cabut. Okey. Dia meletup. Meletup. Sebabnya kita tak buka kita punya mesin tadi tu, buka untuk baling kan. Jadi dia akan sangkut, dia akan putus. Meletup dia. Okey, itu yang kelakar. So ni tiba-tiba Along dapat satu yang memang tak ada dalam point Along, dalam note Along lah. Tapi dia rasa ni pun best. Benda yang paling ekstrim lah berlaku sepanjang bawa mancing ni. Macam Along sendiri, Along paling ekstrim masa kita mancing dekat room apa yang paling kelakar. Ada lagi benda kelakar. Kita sambung sikit. Apa dia tahu? Kumpau kot. Kumpau. Itu pun best lah. Kalau lupa cerita. Tapi kumpau lah tu paling. Kumpau lah. Kau nak kata apa kan?
Pernah tak kumpau satu hari? Ada. Oi nah. Kumpau biasa. Kumpau ni biasa. Dapat sikit ni biasa. Kau dapat banyak, dapat yang besar, itu luar biasa. Bonus rezeki Allah nak bagi. Dia guys kalau dia dalam bagi Along lah, macam dunia macam ni terbalik sikit. Kalau kau dapat ikan banyak hari tu, mungkin kau macam kau lebih pada senyap, macam belagak senyap lah. Riak senyap kan. Buka Dada jalan kan. Tapi bila kau kumpau, kau akan jadi kau baru gelak lah kat situ kan. Kau balik macam gila lah. Itu yang kelakar. Maksudnya yang ekstrim. Macam Along boleh dengar Along lah. Yang ekstrim bagi Along yang kita mancing dekat mana Bagalalang tu, ada satu rumah rakit Okay. Yang masa tu Along pakai casting lah. Okay. Casting tu beli guys. Tapi memang beli tu tak boleh salahkan lah. Tapi beli di Shopee. Casting kan itu kan. Itu casting. Itu Ini casting. Casting Aku beli satu, sepupu aku beli satu, Syami lah beli. Sampai tu tahap casting. Dia tak tahu lah, dia tak rasa ikan lah tu, memang ikan. Tapi biasalah kalau pemancing ni, kalau kata putus ke apa tu, biasa ikan besar kan. Biasa. Padahal tak tahu dia sangkut ke apa kan. Tapi rasa yang Along ni tu memang ikan kot, sebab dia bergerak tau. Casting tu dah begini kan. Dia boleh patah. Kadang-kadang macam mana dia boleh patah? Sebab dia lentur sangat tau. Dia tak tahu lah cara kita pegang apa. Mungkin dia tarik, Along pun tarik. Yelah. So dia betul-betul tegang kat situ kan. Sebab masa tu nak main pun tak sempat. Lagi satu tu casting tu baru first time main casting. So dia tarik, Along pun tarik, patah. Ada ni berbirat masa tu kat sini sebab kita pegang macam gitu kan. So macam apa birat tu? Sebab tali? Batang. Kalau pegang macam tu, macam ni kot keadaannya. Dia tunjuk dekat tengah ni lah kan. Macam bapak saya yang paling ekstrim. Bukan yang ekstrim lah. Mungkin macam ada ikan tarik bukan main lama, lepas tu dia hilang. Tarik ikan, berlawan dengan ikan tu memang selalu lah. Lucut lah rasanya. Pada bapak itu kot yang ekstrimnya kan. Tarik beria-ria, narik kan, ke hulu ke hilir, ikan besar. Tapi tak dapat. Itu pun bukan dalam kategori bukan ekstrim, maksudnya tu kategori misteri tu. Betul guys. Kadang-kadang mancing ni pun, tapi dengan cakap ni dia memang lasak sikit lah kan. Sebab dia jenis melompat. Dia terbang Bila dia terbang tu, dia boleh putuskan tali. Sama juga dengan kerapu kan. Dia main celah-celah batu. Dia bawa kau pergi celah batu. Okey. Apa tadi? Okey. Bila abang sebut pasal kumpau tu lah, menarik juga. Macam mancing ni kan dia ada istilah-istilah dia. Macam Along sendiri, Along tahu dua benda tak kumpau, bangau orang panggil kan. Bangau. So macam kumpau tu kan. Okay, Along dari segi kefahaman Along, macam bangau ni, dia macam bangau kan, menunggu ikan. Dia nunggu ikan juga bangau. Nampak ikan dia tunduk. Kalau dapat lah, tak dapat dia teruskan dia membangau kat situ. Macam kumpau samalah. Sampai ada kumpau berdarah. Sama. Dia maksud yang sama, cuma sebutan yang ayat yang berbeza lah. Tapi dia sama lah. Kumpau, bangau. Macam bangau tu kita tahu cuma bangau kan. Kumpau ni kita dah habis kerja dah. Kita dah habis kerja. Okay. Bangau ni masa kita tengah mancing. Bangau ada ke? Tak ada bangau ni. So dia tengah masih menunggu lah. Okey. Kumpau ni biasanya macam mana hari ni? Kumpau. Itulah. So kita nak selitkan sikit pada korang semua, jangan lupa untuk subscribe channel bapak sendiri. Okey, bapak boleh promote sikit lah channel bapak sikit. Channel bapak mungkin bapak lupa nama channel bapak dan Nizam Channel. So bapak boleh cerita apa dalam Nizam Channel tu, apa yang bapak hidangkan kepada penonton? Cerita pasal mancing je. Pasal mancing, kelong kan. Selebihnya makan macam tu je lah. Tapi tak berapa banyak lagi. Mula baru-baru lagi kan. So korang boleh pergi, aku akan sediakan link di bahagian bawah. Dan Along try cuba satu teknik YouTube. Ada terbaru. Misal kata satu channel ni, ada pernah tengok satu channel ni dia collab lah. Tapi bila orang nak pergi bahagian subscribe,
akan ada keluar 2 option. Kiranya dia collaborate channel. Oh. Alun try, mungkin tak tahulah, mungkin ada syarat. Tapi kalau benda tu tak boleh nak buat, korang boleh pergi dekat bahagian link description. Aku kasih sediakan link kat korang. Pergi subscribe ramai-ramai dan tunggulah konten daripada Bapak sendiri. Tapi more fokus pada fishing. Okay. Mancing. So kita pun Pak dah di penghujung-penghujung. Oh ya. Yeah. So macam dunia memancing, Bapak pun dah memancing lama. Apa yang Bapak rasa pengajaran yang Bapak boleh dapat daripada memancing ni? Bukan pengajaran lah actually kan. Yalah. Dia memanglah dia ni menguji kesabaran. Itu yang nombor satu lah. Memang kena sabar. Dan kita percaya segala rezeki dalam dunia ni semua daripada dia. Betul. Kan, bukan daripada. Memang kita kena usaha. Betul. Kan usaha tu kita kena usaha. Tapi nak bagi tak nak bagi, Allah tu sendirilah. Betul. Kan? Dia konsep sebenarnya hidup ni kan, dengan konsep memancing tu sangat, bagi Along sangat power. Korang bayangkan guys, seluas-luas lautan. Ya. Seluas-luas laut tu, kalau kita fikir akal lah, kita baling satu, takkan tak melekat. Ya. Kan. Tapi memang kalau macam Pak cakap lah, bila kita balik soal rezeki, Allah kata kau ini ada ikan ada lah. Kau tak ada ikan kau balik kau kumpau lah. Kita mancing ni macam bapak lah kan. Bapak mancing ni memang kita nak ikan. Satu lagi pada bapak, dia dah hobi. Dia dah jadi macam bila kita pergi tu kita betul santai, relax lah. Kita relax. Walaupun kita panas, berpeluh, hujan semua kan, kena ribut bagai semua macam-macam dah lalui dah. Tapi kita tetap teruskan. Kita tak serik sebab dia hobi lah kot. Okay. Macam apa lagi yang kalau Along boleh korek kalau pengajaran, biasa tu yang paling besar lah. Orang kata soal sabar dan pasal rezeki lah. Kan. Hati kena bersih. Jangan cakap je sabar tapi hati tu berkata macam-macam. Itu penting tu. Luar nampak tenang kan. Memang dia pun cakap sabar, relax. Tapi hati dia jelak. Kan? Itulah pula. So macam pesanan kepada beginner yang baru nak mula dalam bidang memancing, apakah pesanan Bapak kepada diorang semua? Starting nak mancing ni tak payah nak keluar duit banyak-banyak sangat. Beli yang basic dulu, belajar kan. Jangan terus-terus Shimano. Kan duit ada pun tak ke mana. Kadang-kadang kita mancing, kita belum tentu kita boleh suka dengan apa yang kita buat. Betul. Kan kadang-kadang kita nak cuba kita tak payah beli nak barang yang mahal-mahal lah. Kita beli yang murah-murah kan. Bila kita dah okey sikit, barulah kita boleh ada duit, boleh beli kan. Harga ni daripada serendah-rendahnya sampai setinggi-tinggi harga lah. Betul. Lagi-lagi yang luar negara punya kan. Jepun tu biasanya mahal. So kalau Along nak tambah satu lagi, kena kepada beginner, orang kata nasihat daripada bukan soalan pemancing lah, tapi rasanya apa-apa benda yang kita nak buat, Along rasa point yang Along nak bagi ni penting. Di mana research, study dulu. Study. Okay. Sebaik-baik korang study pasal rod, study pasal tempat. Kalau tak tahu sangat, buka je YouTube. Betul. Macam-macam cikgu banyak dalam tu. Betul, cikgu internet sekarang. Betul. Ilmu. So macam Bapak, total keseluruhan rod berapa? Daripada starting orang bagi. Sekarang ni rasanya kalau dah masuk yang elok dengan yang dah rosak, patah apa semua tu, ingat ada dekat 20 lebih aku. 20 lebih Banyak Banyak. Tapi bukanlah yang mahal. Kita beli yang medium. Okey lah. Bagi satu, ada tak macam ini rod mesti nak satu hari lah. Tapi itulah dia kan, setiap rod tu dia ada hasil dia masing-masing. Itu boleh pergi kepada mistik. Ada orang cakap hanyir tak hanyir tu. Ada mikir mistik lah. Dia paranormal sikit. Bila nak menjadi tu, kita letak 3-4 pancing. Kadang-kadang satu pancing tu je menjadi.
Boleh jadi benda tu. Tapi pada kita ni, kita tak fikir mesti kan. Kita fikir rezeki je. lah. Kan. So ada 20 lebih rod sepanjang daripada mula sampailah sekarang. Baik, last point kita. Wishlist tempat yang bapak rasa the next one mesti sampai. Tadi dah rasa dah sebut tadi Kuala Gula. Kuala Gula. Dalam Malaysia lah. Okey. Kuala Gula tu apa yang menyebabkan bapak nak tertarik nak pergi sana? Kita tengok YouTube kan. Jadi dia orang kat sana tu dia ikan dia kasar-kasar. Ikan merah kan. Kita nak cari ikan merah sekarang. Ikan merah buat sup, buat kari. Buat kari. Macam-macam boleh. Okay guys, jadi kita pun dah di penghujung rancangan. Okay, tamatlah episod pertama, season pertama. So hopefully you guys enjoy lah. Okay. Kalau rasanya kalau kita upload yang pilot tu merapu lah sikit. So ini adalah penambahbaikan. Ini okey sikit. Sebab kita bila sembang dalam core bapak. So tapi lepas-lepas ni mungkin mencabar sikit buat kita. Mungkin kita akan cerita topik yang perlu kita research sikit betul-betul. Kita nak kena ni sikit lah kan. So pada korang semua jangan lupa untuk subscribe, like, dan kalau nak share korang boleh share. Sebenarnya yang kita nak mengharapkan korang subscribe lah. Yalah, tolong subscribe. Subscribe channel Paul Lepak Studios. Dan korang boleh link pergi ke subscribe channel bapak juga, ke support Nizam channel. Rasanya mungkin aku akan cerita sikit. Maksudnya di Paul Lepak Studios kita lebih banyak program yang macam ni lah, podcast sebagainya, berborak santai-santai. Tapi di channel bapak, di Nizam channel, lebih kepada vlogging, mancing, makan, jalan-jalan macam itulah. Dan korang pun boleh follow kita di semua social media kita orang. Tapi main di kita di TikTok. Okay, bapak pun boleh promote TikTok bapak. Iaitu masa nama apa lah, Nizam apa lah, Zam rasanya. Zam berapa ada nombor dia lah. Nanti kita letakkan lah. Okay, TikTok banyak lah. Tapi itulah benda-benda yang cubalah tengok-tengok gitu je lah. Fun-fun lah. Dan janji kita buat lah. So kita jumpa lagi di next episode yang kedua di minggu hadapan. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayonara.